Assalamualaikum, salam hormat dan selamat malam saya ucapkan kepada seluruh barisan penonton dan penyokong minggu separuh akhir FS Women's Super League. Satu lagi debaran untuk hari perlawanan 13 Jun bersamaan hari Sabtu, menemukan MBPJ dan juga Velocity FC Setia Alam, dua pasukan dan dua musuh tradisi yang semestinya akan menghangatkan pertembungan. Dia akan menyerang dari kiri ke kanan. Itu dia whistle permulaan yang ditiup oleh pengadil. 35 minit yang akan berlangsung di separuh masa yang pertama, separuh akhir pertama bagi saingan FS Women's Super League musim 2026. Satu gerakan yang diatur dari bawah, digerakkan oleh pemain pertahanan kiri, terus hantar ke bahagian atas. Ke sebelah kiri cuba untuk memberi lontaran tersebut. Fatina Sarani dengan satu tandukan. Masih lagi untuk pasukan Velocity. Kali ini Syafiqah bijak memintas. Sayang, ada kesilapan sedikit di situ sebelum percubaan terus dilakukan. Menggegar sisi jaring di bahagian atas. Sedikit lewat bola itu untuk menjunam. Lihat bagaimana 23 Nur Imanina. Tiba-tiba saja beliau memanfaatkan situasi itu. Lihat bagaimana lencongan, satu placing hampir-hampir memperdayakan untuk mendapatkan kembali bola. Namun Fatin Syahidah yang lebih tenang, lebih berpengalaman dengan situasi 1 lawan 1 itu. Cantik untuk Fatina Sarani. Lihat bagaimana satu tangkapan yang kemas daripada penjaga gol. Aksi berani mati. Menyaksikan beliau mengalami kecederaan pada ketika ini, Reza. Ini kita lihat ulang tayang bagaimana kegelutan atau hantaran yang baik dilakukan oleh pemain MBPJ dan cubaan untuk melakukan defensif. Fadisha Hanim yang dipertanggungjawabkan dengan sepakan ini. Satu tandukan melambung tinggi. Sayang tersasar Anis Aisyah. Ayuna menanti di sebelah kiri, dapat kepada Ayuna. Ayuna mungkin akan mengatasi pemain ini sebelum hantar ke tengah. Peluang untuk pasukan Velocity. Pintu gol yang sudah terbuka. Nurul Damia Batrisha sekali lagi kecewa di situ. Lihat bagaimana bermula dari Ayuna yang melakukan gelecekan hantaran kaki kiri. Sayang sekali. Dia asak di situ. Sayang, Siti Asnida tenang melepaskan diri. Satu lambungan cantik untuk Fatina Sarani. Peluang pintu gol yang terbuka. Apakah yang dilakukan? Saya kira beliau ingin melepaskan percubaan deras, namun memilih untuk melakukan lambungan, dan situasi itu sekali lagi menghampakan peminat pasukan BPJ, Reza. Ya, betul. Beliau hanya seharusnya untuk melakukan ledakan saja. Kenapa perlu? Untuk Fazira Sani. Fazira di sebelah kiri untuk Fatin Syahida yang bertukar posisi selaku pemain tengah untuk pasukan BPJ. Satu percubaan kaki kiri. Sepakan gol untuk pasukan Velocity. Satu lagi peluang yang terhidang dipersiakan oleh pemain ini. Lihat bagaimana gerakan yang cukup bijak, Reza, daripada Fatin Syahidah. Fatin Syahidah leceh menghantar bola ke tengah, namun satu teknik yang kurang baik dilakukan oleh pasukan Velocity. Harapan yang tertumpu. Lihat bagaimana bola ini akan dihantar. Fatina Sarani, Atira juga pemain tinggi lampai berada dalam kawasan kotak penalti. Satu lambungan ditumbuk keluar sebelum percubaan leret, dan jaringan yang terhasil di minit-minit akhir menerusi Farah Wahida. Akhirnya setelah 70 minit yang berlangsung, jawapan yang sudah pun terjawab di arena MBSJ. Di saat-saat akhir, kelekaan yang dihukum oleh barisan pemain pasukan MBPJ. Jaringan yang mungkin boleh mengubat sejuta kegembiraan buat barisan penyokong. Farah Wahida berjaya memberikan jawapan kepada persoalan yang kita cari sejak di minit awal masa permainan. Satu perlawanan yang cukup dramatik di minit-minit akhir. Sekali lagi lihat bagaimana hantaran yang cukup cemerlang dari Fazira Sani berjaya ditepis keluar sebelum rembatan leret susulan dari Farah Wahida itu berjaya juga mengoyakkan jaring gol pasukan lawan.
Oh, what a game dari pasukan MBPJ. Dan saya kira pengesahan jaringan itu Matan Syahidah, kerana bola yang terakhir itu tertampan di kaki beliau. Dan mungkin ini adalah whistle penamat. Keputusan masa penuh 1-0 di arena MBSJ yang menyaksikan MBPJ mara ke perlawanan akhir akan berdepan sama ada pasukan Selangor FC ataupun Wangsa Maju City yang akan bertemu pada minggu hadapan. Terima kasih kerana menghadiahkan kita satu lagi debaran dalam aksi separuh akhir FAS Women's Super League. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang dalam aksi FAS Women's Super League musim 2020. Tadi